Air sampai ke mana? Longkang air satu. Ha. Hubung dia naik 90%. Kan? Mana buat? Air takut naik atas. Dapat api. Dia ada longkang. Tak ada laluan air. Tak laluan. Tengoklah kerubung dia. Berapa inci tu? 8 inci? 10 inci? Kena check pilot dulu. Pasal air ni dia flow buang tak mana-mana pergi. Sungai belakang ni je. Dia kena prepare sana je. Dia jalan keluar tu kena tahu. Kalau katakan betul lah, dia tadi ruangan tanah kan. Kalau kata dah tukar jadi ruangan batu. Tapi culvert tu betul dia kan. Jadi air pun akan limpah, dia akan naik juga.